Hai, Assalamualaikum guys. Hari ni kita nak main Roblox Susu Tower. So jangan lupa subscribe. Okay. Ni first time aku record punya suara. So tapi aku tak guna suara betul aku cuba. Toh. Okay, jom main. So aku dah tengok dekat account YouTube aku dah 100 subscriber guys. Terima kasih korang. So kalau nak tahu, aku dah tukar avatar aku sebab aku dah bosan dengan avatar kuning tu. Kalau korang tak suka, saya boleh tukar dengan cadangan pula, dengan korang cakap kat komen. So saya tak ada idea nak buat video apa. Korang tengok saya main game ni. Game ni saya dah pernah main, cuma saya baru nak rakam. So sorry lah kalau lama tak buat video sebab aku malas. Apa nak cakap sebab saya tak nak cakap apa. No. So kalau korang nak video apa-apa, boleh bagi tahu, boleh komen kat bawah, cakap nak video apa, nanti aku buat. Nanti bila dah 200 subscriber, aku buat video dengan ada muka facecam. Tak tahu aku pandai ke tak buat. So stay tune. Monggo. Mantap. Sedap susunya. Korang nak tak aku buat video sambil ada suara macam ni? Sebab aku sebenarnya tak cakap, aku tak tahu nak cakap apa. Jadi korang tengok lah. Wah, aduh, aku tak boleh tu main game ni sambil bercakap. Aku kena diam. Apa aku nak pakai voice changer? Kalau korang nak aku tak pakai apa-apa kan, pakai suara aku yang biasa kan, korang kena bagi subscriber sampai 110 tu, boleh? Baru aku tak pakai voice changer. Aku nak try ni. Kalau ada video apa-apa, korang suggest, korang bagi nama game kat bawah. Aku buka komen. Korang cakap video apa-apa. Game apa-apa. Mesti ada orang kata aku ni macam budak. Ya, aku budak. Aku nak tahu sebab ada orang kata ni bukan budak sebenar, tapi betul lah ni aku. So, aku rasa aku nak berubah sikit video aku, sebab aku tengok ramai tak ada views, tak ada viewer. Aku rasa aku tak berjaya. Aku tak sukses buat YouTube sebab aku cakap entah apa. Tak suka dengan game. Patutnya aku cakap pasal game, bukan aku cakap pasal diri aku. Korang nak, mungkin kalau aku nak jadi, kalau aku nak famous kan, kalau nak video ni ada view kan, main game untuk Allah, main game hantu kan, kena main game hantu. Sebab aku rasa korang suka tengok orang main hantu, terkejut. Nak tak aku buat video hantu, demi mimik kan, short creepy story ke? Kalau nak boleh komen kat bawah. Ke korang nak aku buat video pakai chat Roblox? Sebab aku tak tahu nak cakap apa. Aku cakap entah apa. Ya, aku tak banyak cakap kan. Aku rasa tak ada orang yang tengok video ni. Kalau ada orang tengok, aku rasa aku. Kalau ada orang tengok, tolong subscribe. Suruh mak ayah korang gabung subscribe, sebab ada YouTuber yang dia apa ke. Aduh, aku tak tahu nak cakap apa tu. Game ni dia buat, developer dia wacana itu community. Apa yang aku tahu, community dia wacana work. So kalau wacana work notice video ni, tolong. Aku dah menang animation dia. Walau capek kok. You win. Ni builder, animator and builder, designer, scripter, moderative, evoke arts, ZVFX, DK _546. Tolong notice video ni.
Kalau tak, saya dah tak nak main game ni. Memang aku tak main game ni pun. Kalau boleh saya nak admin tak? Saya nak admin boleh tak? Sebab saya ada kat leaderboard. Tengok, saya dah 58 win. Oh, yang ni baru dia. Mana aku? Magnet 2014. Aku rasa aku akan duduk satu lagi. Aku akan main lagi. Ada secret ending dia. Tak tahu. Kita kena cakap dengan Atuk. Atuk dah. Betul lah Atuk. Hai Pak. Bantu aku. Tentu saja Pak. Jadi apa yang kamu butuhkan? Bantu aku untuk mencari bubuk strawberry. Kau kena cari 4 bubuk. Bubuk tu dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu apa ya? Perencana. Perencana. Betul. Lepas tu korang cari lah. Lepas tu korang turun balik. Korang bagi betul lah. Korang bagi bubuk. Semua bubuk tu dekat pakcik tu. Lepas tu dah siap lah. Bukan. Lepas tu dia akan bagi bubuk coklat. Lepas tu korang cari botol susu dekat tepi tu. Dekat lobby tu. Macam tu. Lepas tu korang naik atas. Pasal secret ending. Sekejap bagi aku ambil semua bubuk ni dulu. Aku akan cut video ni. Okay guys, aku dah dapat semua. Aku dah dapat semua bubuk susu ni. Sekejap. Okay, aku dah dapat semua bubuk. Jadi jom kita bagi kat pakcik ni. Aku dah dapat dah secret ending ni. Terima kasih anak muda. Tengok dia punya animation ni. Oh ya, Lepas tu korang naik atas sana. Tak, korang ambil botol susu dulu kat lobby. Inilah botol susu yang aku letakkan di sekitar lobby. Dan ini bubuk dengar. Bawalah semuanya dengan selamat. Korang dengar ke game ni? Tak. Halo, nampak? Dia ada kat situ. Dia akan spawn kat situ. Kat situ. Kat situ. Kat sini. Coklat. Botol susu. Di atas aku akan cut video ni supaya korang boleh tengok lah dengan cepat-cepat. Ya. Okay guys, aku dah nak sampai ni. Tengok tu kat sana. So nak tengok secret ending animation dia. Tengok. Yang power memang epic. Lepas tu ada game baru dia kata. Jangan spoiler. Okay tengok ni. Depan ni. Okay, sakit walk. You win. Depan ni. Ada midman. Halo. Selamat. Hey. Apa kamu membawa bubuk dan botol susunya dengan selamat? Dah, tentu saja. Terima kasih ya. Aku harus segera pergi dari sini. Okay. Sekali lagi terima kasih. Okay. Hati-hati lah. Lepas tu ada Jarwo. Nanti aku buat video tower Jarwo. Patut aku main game Jarwo dulu. Okay, itulah secret endingnya guys. Jarwo. Macam trailer tak? Sopo tahu ya? Ya. Okay guys, so sampai situ sajalah video untuk kita kali ni. Member aku je dah. So, jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.